Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjalankan sebuah wawancara kepada seorang guru yang bernama Puan Asma binti Zakaria yang merupakan guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 29 tahun. Okey, untuk soalan yang pertama, Puan, boleh ceritakan berkenaan latar belakang Puan? Saya mula berkhidmat pada 1 Januari 1997 sebagai guru akademik biasa, guru STEM, dan saya mohon guru cemerlang matematik. Selepas itu saya mendapat guru cemerlang matematik dan sains selama 10 tahun, dan saya sambung bidang kepimpinan bidang pentadbiran sebagai guru penolong kanan selama 8 tahun, dan kini saya sebagai guru besar di SK Ngiheng, Johor Bahru. Untuk soalan yang kedua, apa yang mendorong Puan untuk menjadi seorang guru yang hebat sehingga sekarang? Pada saya, bidang pendidikan ialah bidang yang paling bermakna dalam hidup saya, di mana dapat membentuk insan. Selain daripada itu, saya sangat berminat dalam bidang mendidik kanak-kanak khususnya. Okey, Puan, untuk soalan yang ketiga, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya seperti Puan? Seorang guru yang berjaya perlu ada kesabaran, ketekunan dan empati terhadap murid. Bukan sekadar mendidik dengan ilmu, dia mestilah mendidik dengan kasih sayang, jiwa dan raga, untuk menjadikan murid itu cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, Puan, untuk soalan yang keempat, tadi saya tanya ciri-ciri untuk menjadi seorang guru. So saya nak tanya pula ciri kepribadian yang perlu ada sebelum seorang itu ingin masuk dalam bidang pendidikan. Okey, minat sebelum masuk bidang pendidikan. Dia mesti ada minat yang tulen dalam jiwa. Ada kemahiran mendidik, minat dengan alam dunia kanak-kanak. Okey, Puan, saya ingin menekankan kalau dalam bidang sains, so cikgu tu perlulah menekankan segi pemahaman dalam penggunaan lab, betul tak Puan? Ya. Sepertinya cikgu sains perlulah lengkapkan diri dengan ilmu-ilmu sains, betul tak Puan? Ya. Untuk soalan yang kelima, apakah ciri atau sifat yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul, terutamanya dalam bidang sains? Selain daripada ilmu pengetahuan yang mantap, kemahiran, mesti menguasai kemahiran, dan pedagogi dan cara kemahiran mengajar dan pembelajaran tu bersesuaian dan berinovatif. Kaedah penyampaian tu sesuai dengan dunia STEM sekarang. Contohnya pengajaran berasaskan projek, praktikal. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru sains? Guru sains, dia pemarah, sifat pemarah, cepat marah tak boleh. Prejudis terhadap murid, kurang bertanggungjawab, sikap sambil lewa, di mana proses sains ni banyak kepada eksperimen. Betul. Jadi kesabaran, prihatin terhadap kebajikan murid dan persekitaran. Okey, Puan. Untuk soalan yang ketujuh, Puan merupakan guru cemerlang sains dan matematik. So jadi Puan rasa apakah harapan Puan untuk cikgu yang akan datang, terutama dalam bidang sains dan matematik? Kepribadian mereka macam mana? Guru-guru STEM sekarang ni memang sangat mencabar. Jadi mereka perlu lebih dinamik, profesional dan berintegriti tinggi. Selain daripada itu, kemahiran digital yang mantap, cekap dalam mengimbangi nilai kemanusiaan dan kemahiran teknologi. So, soalan ke-8, apakah nasihat yang boleh Puan berikan kepada guru-guru sebagai bakal insan guru profesional, iaitu seorang guru yang hebat? Okey, proses profesional guru ni dia bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah untuk membimbing manusia. Pastikan guru tu berfikiran terbuka, sentiasa nak mengejar ilmu, dan sentiasa ada perbezaan, sentiasa profesional lah dalam menjalankan tugas. Untuk soalan yang ke-9, apakah pengalaman atau cabaran utama membentuk cikgu sebagai guru? Apakah pengalaman atau cabaran utama yang membentuk kepribadian seorang guru tu? Okey, murid sekarang pelbagai.
pengajaran dan pembelajaran terbeza mesti dilaksanakan di dalam kelas. Selain daripada pengalaman memimpin, sekolah mengajar saya tentang kepimpinan, sabar dan pentingnya membuat keputusan yang adil demi kebaikan semua. Jadi guru STEM ni kena sentiasa prihatin, sentiasa nak memajukan diri, sentiasa kreatif dalam pedagogi, dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey Puan. Okey Puan, untuk soalan yang terakhir, ada pesanan ataupun kata-kata untuk guru yang baru, terutamanya dalam bidang pendidikan dalam subjek sains dan matematik? Saya ingin berpesan bahawa menjadi guru tu satu perjalanan semua hidup. Bukan sekadar menjadi guru, dia hanya adalah pendidik, mendidik generasi baru. Setiap hari anda akan belajar sesuatu yang baru. Pengalaman baru daripada murid, rakan sekerja dan juga pengalaman khususnya. Jadi pesan saya, jagalah kepribadian, terus berkhidmat dengan ikhlas. InsyaAllah keberkatan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi sebagai pendidik, dia bukan sekadar mendidik, dia perlu mendidik dengan jiwa, raga, kasih sayang. Bolehkah cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu dan juga cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu ingin menjadi seorang guru? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yusuf bin Mahmud. Tarikh lahir saya pada 3 Mac 1967 dan permulaan saya menceburkan diri dalam bidang pendidikan ini bermula pada tahun 1990 sehingga 1992. Yang mana saya mendapat pendedahan ataupun saya telah memasuki Maktab Perguruan Temuruan Ibrahim di Johor Bahru sebagai seorang bakal guru. Dan setelah berada di Maktab Perguruan Temuruan Ibrahim, akhirnya saya telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan LKTP Selendang 1 di Kuala Lumpur Pahang sebagai sekolah yang pertama dan sebagai permulaan saya menjadi seorang guru ataupun seorang pendidik. Dan selepas itu saya telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Seri Kiambang di Pasir Mas dan terkini saya mengajar di SK Kedapiah di Kota Baru, Kelantan. Jadi soalan seterusnya yang saya ingin ajukan adalah pada pendapat cikgu, apakah ciri yang perlu ada pada seorang bakal guru dan juga seorang guru yang berjaya? Okey, untuk soalan yang kedua ni, bila kita bertanya apakah ciri yang perlu ada pada bakal guru dan juga kepada seorang guru yang telah berjaya. Jadi apa yang paling perlu kita faham di sini, untuk seseorang itu melakukan sesuatu bidang, maka yang ciri-ciri yang pertama yang perlu diketengahkan ataupun diutamakan ialah minat. Jadi kalau seorang bakal guru itu mempunyai minat yang betul dalam bidang pendidikan, maka bila ia menceburkan diri dalam bidang pendidikan, sudah tentulah ia akan menyumbangkan tenaga 100% dalam bidang yang ingin ia ceburi. Okey, jadi yang seterusnya apakah ciri dan sifat yang cikgu rasakan perlu diterapkan lagi untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian unggul, yang pertamanya kita mesti ikhlas dalam kita menyampaikan sesuatu ilmu. Kerana tanpa keikhlasan ini, mungkin ilmu yang kita sampaikan tu mempunyai sifat dua maksud, iaitu satu, menyampaikan, ataupun yang kedua, ia boleh menjadikan seseorang murid itu tidak mendapat pemahaman yang sepatutnya. Jadi kita mestilah ikhlas tanpa ada maksud tersembunyi dalam menyampaikan sesuatu. Sekiranya sesuatu ilmu itu kita rasa akan menjadi sesuatu yang murid tersebut akan kurang faham, maka kita mesti betul-betul menerangkan ilmu tersebut sehinggalah murid kita faham. Betul tu cikgu, saya bersetuju dengan pendapat cikgu sebentar tadi. Jadi macam tadi saya tanya apakah ciri ataupun sifat yang perlu ada, tetapi sekarang apakah sifat ataupun ciri yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey, kalau sebentar tadi Saudara Ali ada menyatakan sifat ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru, dan sekarang
kita nak tahu apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang tidak perlu ada pada seorang guru. Okey, yang pertama, seorang guru tersebut janganlah sekali-kali bersikap tidak adil dalam melayan murid-murid. Jadi mereka hendaklah melayan murid-murid sama rata. Maksud saya, sekiranya murid yang kurang faham bertanya, jadi seorang guru yang bagus hendaklah memberi kefahaman kepada murid tersebut sebagaimana kefahaman murid yang lebih bijak ataupun lebih cepat memahami. Kerana kalau guru tersebut tidak adil ataupun memilih untuk melayan murid-murid yang lebih faham ataupun lebih bijak, maka murid-murid yang kurang bijak tadi akan merasakan pendapat ataupun apa yang mereka maklumkan atau kongsikan dengan cikgu tersebut tidak dihiraukan, dan ini akan mendatangkan satu kesan yang negatif ke dalam diri murid tersebut. Okay. Bagi cikgu, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang pada masa akan datang? Okey, kalau kita melihat dari sudut masa hadapan, yang sebagaimana kita faham sekarang ini, banyak isu yang berlaku baik di bilik darjah ataupun di luar darjah, sama ada melibatkan murid-murid sendiri atau melibatkan keluarga mereka atau melibatkan masyarakat sekeliling. Jadi seorang guru tersebut haruslah lebih terbuka dalam menghadapi sesuatu isu, dan dalam hal ini kepentingan peribadi haruslah dikemudiankan. Maksudnya seseorang guru tersebut haruslah bersifat ingin menyelesaikan sesuatu isu yang timbul tanpa mengutamakan kepentingan peribadi, yang mana tidak rugi sekiranya kita mendahulukan masalah murid ataupun kita menyelesaikan sesuatu isu, dan selepas itu barulah kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Terima kasih cikgu, dan ini soalan terakhir yang saya akan tanyakan kepada cikgu, iaitu apakah nasihat cikgu yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional pada masa hadapan? Okey, untuk kita nasihat ataupun pandangan daripada saya, jadi secara peribadinya, yang pertama, nasihat yang dapat saya berikan, seorang bakal guru tersebut haruslah memahami apakah kehendak bidang pendidikan masa kini. Sekiranya kita mengikut arus pendidikan, maka seseorang itu akan memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam bidang pendidikan. Manakala sekiranya mereka merasakan bidang pendidikan ini sesuatu bidang yang boleh menjadi beban, mungkin kecemerlangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang berlaku. Daripada wawancara kumpulan kami telah lakukan kepada 2 orang guru, iaitu salah seorang daripada bidang kami sendiri iaitu guru subjek sains dan satu lagi daripada guru subjek bahasa. Saya belajar bahawa kepribadian seorang guru tu bukanlah terbentuk dalam satu hari, tetapi melalui minat, komitmen dan juga pengalaman sepanjang tempoh mengajar. Kedua-dua guru menekankan bahawa empati, kesabaran, integriti dan disiplin ialah asas penting yang saya perlu semai sebelum lagi jadi guru. Dan saya juga sedar bahawa seorang guru perlu sentiasa beradaptasi dalam perkembangan teknologi dan juga perubahan keperluan murid. Melalui pengalaman mereka, iaitu sama ada mereka telah mengajar di sekolah luar bandar, menjadi pemimpin sekolah iaitu guru besar, dan juga berhadapan dengan murid yang lemah, ia membuka mata saya bahawa profesi guru memerlukan ketabahan seperti hati yang ikhlas. Melalui wawancara 2 orang guru berpengalaman, saya menyedari bahawa kepribadian seorang guru profesional terbina daripada pengalaman, nilai dan kesediaan untuk belajar benda-benda baru. Jadi, guru pertama menekankan kepentingan minat, sikap ingin tahu serta kemampuan menerima kritikan.
dan beradaptasi dengan teknologi. Sementara itu, guru besar dari SK Ngee Heng pula menegaskan bahawa seorang guru mesti berempati, berintegriti dan sentiasa refleksi. Daripada wawancara bersama dua orang guru iaitu seorang guru matematik dan juga seorang guru bahasa Melayu, saya belajar bahawa setiap guru mempunyai latar belakang dan motivasi yang berbeza, tetapi kedua-duanya berkongsi nilai asas yang sama iaitu keikhlasan, kesabaran dan juga komitmen untuk membimbing murid. Mereka juga menekankan bahawa seorang guru profesional perlu memiliki ciri ataupun sifat seperti empati, kemahiran berkomunikasi, berdisiplin serta kesediaan untuk belajar dan berubah. Refleksi daripada perkongsian tersebut membuatkan saya semakin memahami bahawa profesi guru ialah satu amanah yang besar yang bermula dengan niat yang betul. Nasihat tentang keikhlasan dan kasih terhadap murid mengingatkan saya bahawa guru profesional bukan hanya mengajar tetapi membimbing dengan hati. Sekian daripada kami, terima kasih.